Hari ni 26 hari bulan 3. Hari ni aku nak pergi buat ada sikit kerja sikit aku buat. Aku kerja hari ni. Petang ni aku masuk kerja. Di pagi ni aku ada urusan sikit, sediakan beberapa perkara untuk orang tu. First kali aku kena member aku sebab aku tak pergi seorang hari ni. Ni aku ajak member aku seorang. Jadi dia lah yang peneman aku untuk hari ni. Yang mana kenal lah dia ni. Sebab kan dia banyak agak lah masuk dalam vlog aku, vlog camping. Aku dah sampai rumah member aku, tapi member aku kau tak angkat dia. Tahu aku dah cakap dah tu pagi. Tadi aku ingat kan nak pergi awal pagi. Awal sangat pula pukul 8 tu aku gerak ke 9 lah. Kata kalau boleh kejap satu benda ni lepak. Sebab kita puasa ke tak lepak minum. Lawa-lawa ke tempat best untuk kita shoot ke apa kan. Gitu lah aku punya planning aku lah. Cuba lah. Kau tidur balik Tidur balik je setengah. Aku gerak daripada rumah tadi pukul 9 kan tu. Kan kita dah settle. Sekarang kita nak ke mana pula ni? Dah settle dah. Ingatkan benda ni lama. Rupanya taklah lama, kejap. Kalau takkan daftar je kejap. Sebab kan aku ada barang tu aku dah isi. Sekarang ni kita nak ke mana? Tahu. Kita tengok tiket kereta api. Bukan nak pergi, tengok je lah. Tengok tiket kereta api. Boleh. Tiket apa yang ada. Hari apa, kau apa. Aku tinggal kan nak pergi Lipis. Apa lah? Lipis. Pergi Lipis ni. Melaka dari sini ke Melaka 7 jam. Tak jadi Melaka Dali ke Bulu. Sebenarnya kalau ikut naik kereta lagi cepat lah daripada naik train. Sebab naik kereta kan laluan dia lagi pendek. Kalau train kan dia pusing. Betul-betul abandon lah taman-taman air ni. Masuk dalam kita buat paranormal. Taman Tema Air abandon. Nampak dia punya dah usang tu. Ni apa ni? Benda tadi dia punya tu. Nampak tak? Dia tutup ke apa? Aku rasa KP lah. Tak dapat balik model. Aku pun naik atas tak. Biro. Rasa atas tu ni lah. Tu kan? Gelungsur kan? Gelungsur yang tinggi tu. Ada lah mesin ni. Mesin tiket ni. Ada tulis punya masa? Masa. Apa tu? Tu ke Kelantan. Kelantan tak tanya apa? Tanya aku. Ke Lipis. Tanya train berapa kali ada? Cantik kamu. Ada. Tak ada qualification. Takak mai kita Ke Lipis ada? Ada. Nak tanya jadual untuk ke Lipis berapa kali? 2 kali? Tak ada macam tu? 1.20 7 petang? 1 tengah hari 7 petang. 1 tengah hari dengan 7 petang? Tak ada lagi. Masih? Dah ada mesin lah. Mesin beli tiket. Ya KTM je. Sebab dulu tak silap aku beli dulu waktu aku belajar dulu. Macam tu mana ada nak beli tiket. Sebab aku beli tiket dekat Red Bus ataupun aku beli tiket Pak In lah, minta kat situ. Kalau tidak macam tu lah. Tengok dia dah ada satu mesin kecil lah untuk beli tiket, jadi tak perlu nak. Tapi tadi kita dah tengok tiket ni, tiket untuk ke Lipis. Tak ada pagi masalahnya. Dulu ada lah, sebab kan aku pernah pergi dengan family aku. Pergi pagi, kita balik tengah hari. Tak ada takut. Ini dah terbanyak dua. Sebab kan orang nak ke Lipis kurang kot. 11 Pukul 11 kita nak terus balik je. Terus balik kot. Saya tak ada apa kot. Alhamdulillah, so aku dah balik daripada urusan aku tadi. Tadi ada satu plan baru, iaitu pergi tengok tiket untuk ke Lipis. Aku ada plan untuk ke Lipis naik train. Jadi plan je lah. Jadi aku tanya tiket tadi. Dan aku dah beritahu tadi, tiket ada 1.20 dan pukul 7 petang saja untuk pergi. Balik aku tak tahu macam mana untuk balik. Tapi untuk tiket pergi ada 2 tiket saja, 1.20 dengan pukul 7. Tapi mungkin tak pergi kot sebab kan tiket dia tak apa nak cantik kat timing tu. Kalau dapat pagi sudah apa ni tak dapat pagi. Jadi tu je kot untuk vlog hari ni, untuk vlog kali ni cukup. Jadi aku mungkin akan end kat sini sebab kan sudah tak ada apa-apa dah nak buat dah. Jadi aku teruskan ni kat sini untuk vlog ni.